La 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 la. Amboi Kamarul. Sejak beli kereta baru ni, siang malam mengelak. Sampaikan aku ajak minum kopi, tak nak. Main haji, tak nak. Ke kadang tak nak kawan dengan aku? Mana ada lah Uzaimi. Biasalah kereta baru ni kita kena lap. Kalau tak lap nanti karat, cepat buruk. Alah, tak lap sehari, tak ada karatnya. Ni aku nak tanya. Mana kau dapat duit beli kereta baru ni? Ni, kereta Triumph ni. Yalah. Kau lupa ke? Aku kan ada bisnes kebun getah. Aku usahakan kebun getah, jual getah, dapat untung, beli kereta. Setahu aku, kau mana ada kebun getah? Yang belakang rumah engkau tu kan kebun getah aku. Belakang rumah aku tu kebun getah arwah bapak aku. Iyalah, tapi aku yang usahakan. Arwah bapak aku pas kau suruh menoreh je yang kau pergi jual tu. Kenapa? Macam tu ke? Aku ingatkan lepas pada bapak kau dah tak ada, kebun tu jadi milik aku. Mana ada. Dia akan jadi milik aku lah. Dah kereta ni aku punya. Patutlah geran tak ada. Yelah, gerang duduk dengan aku. Dapat dekat engkau. Ya, dah. Mai, kereta ni milik aku. Uzaimi. Engkau nak naik kereta ni? Aku nak balik lah. Habis tu aku naik basikal sport kau. Ya, tukarlah. Macam ni. Last, aku nak bawa kereta ni. Ronda-ronda. Lepas tu, engkau ambil lah. Kau bawa aku sekali round tau. Boleh. Letak tepi. Naik. Cantik tau. Macam mana naik? Nanti habis ronda ni, geran kebun getah tu kau bagi dekat aku. Mana boleh. Tak boleh ke? Adjust lah. Wah. Mana kau belajar bawa kereta ni? Lah, aku belajar dalam online je. Online? Apa tu? Kau boleh cakap Kelantan Uzaimi? Bolehlah slow-slow sebab aku dulu asal Kelantan. Kelantan dekat mana? Dekat Pasir Tumbuh. Aku dekat Pagur. Bagus. Yalah, dekat Pagur lah. Itu pun kau tak tahu. Nak break ni kena unjuk pam. Terima kasihlah. Sama-sama. Dah kau boleh balik naik basikal sport tu. Tinggal kereta ni. Aku naik basikal sport kau. Cermin mata pun tinggal sekali. Ini aku beli sendiri tau. Bukan hadiah dah beli kereta ni ke? Alah, kau ni berkira lah dengan aku. Kebun getah tu pun aku juga yang usahakan. Nanti kalau kau nak pinjam ke apa, kau bolehlah datang minta. Yelah. Dah tutup. Nak hujan. Kau kena ajar aku ni tutup macam mana ni? Besok aku akan ajar kau cara lap. Dah, aku balik dulu. Dah dia. Nah. Tapi ni basikal aku juga ni. Dah semua harta kau. Ambil lah. Kau balik jalan je. Kamarul, rumah kau sebelah sana. Banyak cikadak lah kau ni. La.